Okay, kau tengok belakang aku ni, BMW F30 yang ni hybrid, kereta jimat minyak, ada power. Tapi biasa BMW memang tak lari daripada isu drivetrain light on. So bila drivetrain light on ni, first kali apa korang perlu buat? Memang first kali kena datang workshop untuk buat scanning check dululah. Error code apa yang keluar? Sebab drivetrain ni dia mewakili banyak benda dalam sistem kereta tu sendiri. Air leak dia keluar drivetrain. Kalau current supply tak cukup, dia keluar drivetrain. Apa-apa isu kebanyakan berkenaan dengan enjin, dia akan keluar drivetrain. So hari ni aku nak share satu masalah common issue untuk BMW 330e dia menggunakan enjin B48. Yang ni hybrid system lah, plug-in hybrid. So yang ni kat bawah ni dia punya isu dekat dia punya starter motor. First, memang dia drive. Kalau dia drive lebih kurang dalam 2 ke 3 minit, dia akan keluar light on drivetrain. Tapi bila kita scan, dia keluar dia punya error code dekat dia punya starter motor lah. Jadi kereta ni dah berusia hampir 9 tahun. Lagi berapa bulan dah cukup 9 tahun. Ini dia punya starter motor original BMW. Asal kereta dia, mileage dah cecah 130,000. Jadi orang cakap sampai masa lah. Sama juga dengan kereta-kereta model lain, kebiasaannya starter motor dia akan rosak. Jadi kat sini untuk customer kita ada dua pilihan. Sama ada nak pakai original, new original, ataupun nak pakai yang aftermarket punya lah. Yang ni aftermarket local punya, brand Valeo. So yang ni harga dia boleh dikategorikan sedikit rendah berbanding dengan new original. Bergantung dekat bajet customer juga. Cuma perbezaan aftermarket dengan original part ni biasanya daripada dia punya jangka hayat tu sendiri lah. Biasanya untuk original memang dia akan tahan 5 tahun ke atas. Dan bergantung juga kepada mileage. Kalau mileage korang tu masih lagi rendah, mungkin dia boleh lajak lagi 10 ke 11 tahun macam tu. So untuk hybrid punya model ni memang dia kerap menggunakan starter. Sebab bila dia nak switch pergi ke enjin daripada sistem hybrid, biasanya dia menggunakan starter motor ataupun generator daripada dia punya gearbox lah. Jadi untuk korang yang menghadapi masalah yang sama, untuk pengguna-pengguna hybrid BMW kat luar sana, nak cek dulu ataupun nak repair kereta korang, boleh datang ke Transmatic Automotive Seksyen 15 Shah Alam. Sebarang pertanyaan boleh klik link di bio.